saya Nurdiana binti Amizah. Nama saya Nur Idina Abda binti Muhammad Akmi Ashraf. Nama saya Nur Insya Adelina binti Wasin Nizam. Dan nama saya Nur Aisyah Umairah binti Azman. Kami dari TV PSS Keris. Kami akan meninjau persiapan raya warga SKKJ. Kawan-kawan, sekarang saya bersama dengan Nur Aisyah Medina dari kelas 5 Dahlia. saya ingin bertanya, tahun ini tema warna apa? Warna purple. Ada sebarang ucapan untuk cikgu-cikgu di SKKJ? Ada, saya nak ucapkan kepada semua guru-guru SKKJ selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih Aisyah. Assalamualaikum, saya bersama dengan Khaira Ayuni. Memandangkan nak raya, awak balik mana tahun ni? Sini je, Kumai. Awak tak ada balik mana-mana kan? Tak ada. Baju raya awak tema apa tahun ni? Hijau. Ada apa-apa ucapan untuk mana-mana cikgu tak? Ada. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Tak ada. Terima kasih. Sekarang saya bersama. Atif Dayan dari kelas 4 Dahlia. Okey, apa tema baju raya Atif? Tema baju raya saya warna biru. Okey. Apa kuih favourite Atif? Konflik. Atif balik kampung dekat mana? Dekat Terengganu. Jauhnya. Atif ada ucapan tak untuk cikgu-cikgu ke? Ada? Apa? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya cikgu-cikgu semua. Maaf zahir dan batin. Terutamanya Teacher Ainul, guru kelas saya. Okey, terima kasih Atif. Hai kawan-kawan, saya bersama dengan Khalil Rizki bin Abdul Rahim. Saya dari kelas 4 Dahlia. nak tanya, kuih kegemaran raya apa? Kuih harap. Biara, tahun ni balik raya naik apa? Naik kereta. Ada ucapan untuk cikgu-cikgu ke kawan-kawan? Selamat Hari Raya cikgu. Saya minta maaf sebab saya buat kesilapan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Sekarang saya bersama. Nur Tanafal bin Muhammad Aceh. Memandangkan nak raya tahun ni, awak dah beli baju raya ke belum? Dah. Warna apa? Hitam. Oh, awak suka makan kuih apa? Konflik. Konflik madu. Oh, ada ucapan apa-apa tak untuk cikgu-cikgu dekat SKK Jaya? Ada. Apa? Selamat Hari Raya Zahir dan batin. Saya minta maaf kepada guru kerana saya buat salah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, saya bersama dengan Muhammad Afif Irham bin Abdullah dari kelas Dahlia. memandangkan nak raya, awak balik mana tahun ni? Felda Kumai. Oh, tema tahun ni apa? Biru pekat. Biru pekat. Kegemaran kuih awak apa? Kuih kapit. Kuih kapit. Ada ucapan raya untuk mana-mana cikgu tak? Ada. Selamat Hari Raya kepada guru-guru. Dan saya minta maaf pada salah silap. Okey, terima kasih. Hai semua, sekarang saya dengan Nur Hasya Raina dari kelas 6 Dahlia. Hasya. Apa makanan favourite awak? Saya suka konflik madu. Sama, saya pun suka. Awak balik mana? Saya balik Selangor. Jauhnya. Apa warna awak? Tema baju raya awak? Tahun ni saya warna dark purple. Wah, cantik. Awak ada ucapan tak Hari Raya? Ucapan selamat Hari Raya kepada semua kawan saya, terutama sekali Syahzad Lani dan juga cikgu-cikgu. Kalau boleh datanglah bagi rumah saya. Lepas tu kalau baik saya nak duit raya. Okey, terima kasih Asha. Assalamualaikum. Hari ni kita bersama tetamu spesial ialah Muhammad Akil Zikri bin Zahawi dari kelas 4 Dahlia. Muhammad Akil Rafal bin Zahari dari kelas 4 Dahlia. Kuih kegemaran apa? Kuih kapit. Sama juga macam dia. Oh, kembar memanglah sama kan? Awak suka makan rendang tak? Suka? Tak.
Ada ucapan tak untuk cikgu-cikgu di SKKJ? Ada. Selamat Hari Raya kepada cikgu, guru dan kawan-kawan. Saya utamakan teacher Ainul, guru kelas saya 4 Dahlia. Terima kasih. Selamat Hari Raya kepada cikgu Zaima dekat kelas dekat SKK saya dan saya utamakan teacher Ainul. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum, saya bersama dengan Muhammad Ariansyah Izam Zambi daripada 4 Dahlia. memandangkan nak raya. Dah siap ke persiapan untuk raya tahun ni? Dah. Baju berapa helai? 6. Wah, banyaknya. Raya tahun ni tema apa? Baby blue. Oh, awak suka makan kuih apa? Kuih lapis. Kuih lapis. Tahun ni balik mana? Jalan Tabur Hitam. Ada ucapan untuk cikgu-cikgu SKKJ tak? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Saya minta maaf kerana buat cikgu-cikgu marah. Terima kasih. Hai kawan-kawan, saya bersama dengan Syazak Lani binti Muhammad Azur dari kelas 6 Dahlia. Tahun ni beraya di mana? Dekat Jerantut. Oh, kuih raya paling favourite apa? Konflik madu. Oh, sama lah kita. Nak tanya baju berapa helai? Satu je. Ada ucapan untuk cikgu-cikgu ke kawan-kawan? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir Batin kepada cikgu-cikgu dan kepada Hasyarania. Terutama sekali bagilah saya duit raya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, saya bersama dengan Nora Beta Davia dari Nama Melati. memandangkan nak raya. Dah siap ke persiapan raya tahun ni? Dah. Baju berapa helai? 2. Warna apa? Hijau dengan hitam. Oh, balik mana tahun ni? Rauk. Jauhnya. Ada ucapan untuk mana-mana? Ada kat keluarga selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Terima kasih. Hai kawan-kawan, saya bersama dengan Amni Arisa binti Sahirul. Kelas 5 Cepaka. Memandang nak raya ni, persiapan raya dah sedia? Dah. Nak tanya baju berapa helai? 2 helai. 2 helai. Warna? Warna purple dengan maroon. Lemang, suka makan lemang tak? Suka. Oh, sama kita. Lagipun awak balik mana tahun ni? Balik Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Rumah siapa sana? Rumah kampung belah ayah. Ada ucapan untuk cikgu-cikgu ke? Ada. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Maaf kalau saya ada buat salah silap. Mohon diampuni. Okey, terima kasih. Hai korang, saya bersama dengan Ketua Pelajar SK Keronjaya. Nama saya Muhammad Darain bin Muhammad Alif. Raya dah nak dekat ni. Persiapan raya dah siap? Dah. Baju berapa pasang? 2. Warna? Burgundy dengan hitam. Tahun ni balik mana? Balik Kuantan. Kita raya Lampung, awak raya bandar. Makanan raya favourite apa? Lemang. Ada ucapan untuk warga SK Keronjaya? Ada. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada murid dan guru. Okey, terima kasih Adam. Assalamualaikum, saya bersama pengawal keselamatan SKKJ. Nama saya Noniza. Apa khabar, Cik? Alhamdulillah sihat. Memandangkan dah nak raya, persiapan raya tahun ni dah siap? Dah siap dah. Baju berapa helai tahun ni? Baju acik 3 pasang tahun ni. Oh, warna apa itu? Warna merah, purple dan maroon. Ada ucapan untuk mana-mana cikgu ke? Ucapan acik untuk mana-mana cikgu, selamat menyambut Hari Raya dan selamat bercuti. Terima kasih, Encik Liza. Assalamualaikum semua. Sekarang saya dengan Pakcik Cleaner sekolah. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakcik, apa khabar Pakcik? Baik, alhamdulillah. Apa nama Pakcik apa? Nama saya Nur Azman bin Abdul Samad. Okey. Memandangkan raya dah nak dekat, apa baju raya Pakcik? Baju warna kuning. Cantiknya. Pakcik beraya kat mana? Di kampung. Perda Cemumun. Oh. Pakcik, kuih favourite Pakcik apa? Tak nanas. Sama lah, saya pun suka kuih tak nanas. Lepas tu Pakcik Pakcik ada tak ucapan untuk warga SKKJ?
Ya, ada selamat hari raya dan selamat bercuti pada semua guru-guru dan anak-anak murid. Terima kasih Pakcik. Hai, Assalamualaikum. Sekarang saya bersama dengan Makcik Kenting SKKJ. Boleh tanya nama? Makcik Roha. Okay, Makcik Roha. Untuk persiapan raya tahun ni, Makcik dah siap ke? Alhamdulillah dah. Saya nak tanya persiapan apa? Baju untuk raya tahun ni dah siap? Sudah. Warna apa? Purple dan kuning. Cantiknya. Makcik dah siapkan kuih raya? Pun sudah. Ada ucapan tak untuk warga-warga SKKJ? Ucapan untuk seluruh warga SKJ, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf dari zahir dan batin daripada kami seluruh warga RH Teguh. Okay, terima kasih Pakcik. Saya bersama Sisi sekolah SK Krayan Jaya. Apa khabar puan? Khabar baik, awak? Saya khabar baik. Raya dah nak dekat. Persiapan raya dah siap? Sikit lagi, kuih raya tak beli lagi. Oh, tahun ni baju berapa helai? Selai je kot. Oh, warna apa tahun ni? Warna rahsia, tak boleh beritahu. Okey. Kuih kegemaran puan apa? Kuih siput. Oh, ada ucapan untuk warga-warga negara SK Krayan Jaya? Boleh, okey. Untuk semua warga SKKJ, saya ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Hati-hati untuk yang pulang ke kampung. Okey, terima kasih puan. Hai, Assalamualaikum. Sekarang saya bersama Cikgu Putri Iliani. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Cikgu, manakah dah dekat raya ni, Cikgu dah buat persiapan raya? Okay, adalah sikit-sikit. Saya dah beli baju raya untuk anak-anak. Dah beli sikit kuih-kuih raya. Cikgu ada buat kuih raya? Tahun ni cikgu tak buat. Tahun ni cikgu beli saja kuih raya. Cikgu ada ucapan untuk warga-warga SKKJ? Okay, Assalamualaikum semua. Okay, saya Putri Ani binti Ismail ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua warga SKKJ. Terima kasih banyak Cikgu. Saya bersama dengan Cikgu Munirah. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Cikgu, memandangkan nak raya, Cikgu dapat persiapan untuk Hari Raya ke belum? Sudah. Cikgu dapat kuih raya tak? Tak ada, beli je. Apa kuih kegemaran Cikgu? Semperit. Okey. Cikgu ada tak ucapan untuk warga sekolah? Okey, cikgu ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada seluruh warga SK Krayan Jaya. Berhati-hati mandu. Itu saja. Terima kasih Cikgu. Sekarang saya dengan Ustazah Aini. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Ustaz, memandangkan nak raya, Ustazah dah buat persiapan untuk raya ke? Dah ada baju raya, dah ada kuih raya, dah nak balik raya pun. Ustazah balik raya dekat mana? Dekat negeri Kelantan dan Terengganu. Jauhnya. Ustazah, apa kuih favourite Ustazah? Apa dia? Kuih favourite Ustazah. Kuih favourite setakat ni tak nenas dengan sarang semut. Samalah, saya pun suka. Apa tu, Ustazah, apa warna baju raya Ustazah? Baju raya kelabu dan mustard. Cantik. Ustazah ada tak ucapan untuk warga SKKJ? Okey, Ustazah ucapkan selamat Hari Raya kepada semua ahli dan staf Krayan Jaya dengan murid-murid SK Krayan Jaya, dan supaya 5 hari lagi yang berbaki ni boleh teruskan puasa dengan jayanya. Okay, terima kasih Ustazah. Sama. Sekarang saya bersama dengan Sisi Izan. Sisi Izan, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Raya dah nak dekat ni. Persiapan raya dah beli? Sekarang dah 70%. Baju raya berapa pasang? Setakat ni 3 pasang. 3 pasang. Tahun ni tema warna apa? Tema warna ash blue. Ash blue. Ada buat kuih raya ke? Kuih raya semestinya buat. Tiap datang kita buat. Wow, kaya ni cikgu. Tak kaya tapi Alhamdulillah. Ada ucapan untuk warga SKKJ? Ada. Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya untuk warga SKKJ. Maaf zahir dan batin, dan jemputlah beraya di rumah saya. Bye. Assalamualaikum. Saya bersama dengan Ustaz Arif. Apa khabar Ustaz Arif? Khabar baik.
raya dah nak dekat. Persiapan raya dah siap? Alhamdulillah, setakat ni dah siap 80%. Baju raya tahun ni berapa helai? Oh, rasanya 2 pasang je. Oh, banyaknya. Baju raya tema apa? Tema tu saya belum fikir lagi tema apa. Rasanya tema Arabian. Okey. Apa kuih favourite Ustaz? Kuih favourite Mazola. Oh, samalah. Ada ucapan untuk warga-warga SKKJ tak? Boleh. Ustaz nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga SK Kerajaan Jaya dengan harapan dan doa semoga anda semua berbahagia dunia dan akhirat. Terima kasih Ustaz Arif. Sama-sama. Assalamualaikum. Sekarang saya bersama Sesuhadi. Apa khabar Sesuhadi? Alhamdulillah, baik. Manakah dah dekat raya ni, Sesuhadi ada buat persiapan untuk raya? Alhamdulillah. Semua dah sedia insya-Allah, termasuk semangatnya sekali. Okey. Warna apa? Baju raya Sesuhadi warna apa tahun ni? Menarik tu. Warna baju raya setahun ni warna putih pengantin. Wah, Sesuhadi nak kahwin ke? Mana? Kahwin mesti lama lah. Sesuhadi ada apa-apa ucapan untuk warga-warga SKKJ? Okey, untuk semua warga SKKJ, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Terima kasih Sesuhadi. Sama-sama. Sekarang saya bersama dengan JPK Pendidikan Khas Cikgu Nur Izzati. Cikgu sihat? Sihat. Memandangkan dah nak raya, persiapan raya dah sedia? Alhamdulillah, setakat ni dah okey, dah sedia. Baju raya berapa helai? Berapa helai 3 helai kot. Warna? Warna burgundy, hitam dengan maroon. Tahun ni cikgu buat kuih raya? Buat satu jenis je, keripik pisang. Ada ucapan untuk warga SK Kerajaan Jaya? Okey, terima kasih Aisyah. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua warga SK Kerajaan Jaya yang mana pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai ke destinasi dan selamat kembali semula ke sekolah nanti. Okey, semoga Hari Raya kita pada tahun ini memberikan 1001 kegembiraan pada semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih Cik Zati. Sama-sama. Saya bersama dengan JPK Kurikulum Ustaz Nazri. Apa khabar Ustaz Nazri? Khabar baik, Alhamdulillah. Saya Nuridina Abda dari TV PSS Keris. Saya ingin bertanya tentang persiapan Hari Raya pada tahun ini. Baju raya tahun ni berapa helai? Baju raya tahun ni baju Melayu satu je. Warna apa tu? Warna patutnya tengok masa hari raya. Tapi kalau color hijau, tapi warna sebenar pada hari raya betul-betul lah. Nanti kita sambut hari raya kat sekolah nanti, baru tengok pakai baju warna apa. Okey. Ada ucapan untuk warga sekolah tak? Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, kullu am wa antum bil khair. Jaga diri semua sekali, semoga selamat bertemu dengan semua sekali keluarga yang tersayang. Terima kasih Ustaz. Hai, sekarang saya bersama JPKM Sekamarul Faizal. Nama saya Nurdia Hana binti Amizam. Saya dari TV PSS Keris. Apa khabar Sir? Baik. Sir dah beli baju raya? Dah. Sir dah buat kuih raya? Saya tak buat kuih raya. Sir beli Belilah, takkan nak buat kot. Sir ada apa-apa ucapan untuk warga SKKJ? Saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga Kerajaan Jaya. Semoga raya tahun ni penuh keberkatan. Semua happy, semua gembira. Jangan main mercun. Terima kasih Sir.
Assalamualaikum semua. Sekarang saya dengan JPK Pentadbiran Sekolah, Cikgu Haminuddin. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nur Insyadina. Saya daripada TV PSS SK Kranjaya. Saya ingin bertanya tentang persiapan Hari Raya. Okey, boleh. Memadakan Raya dah nak dekat. Cikgu dah buat persiapan untuk Raya ke belum? Okey, insyaAllah dah hampir 80% dah siap dah. Baju Raya Cikgu warna apa? Okey, baju Raya dah sebulan lebih dah saya tempah dan beli. Baju warna apa ya? Warna purple cerah tu. Saya tak ingat apa nama dia. Saya nak tanya, kuih raya favourite Cikgu apa? Kuih raya tentunya kuih yang tradisional ya. Macam putu. Kenal putu? Kenal? Putu bambu. Putu bambu. Putu kacang ada, putu tepung beras ada. Itu saya ambil pula dah. Saya tempah daripada kampung. Itu memang yang pilihan saya lah tu setiap tahun. Cikgu ada tak ucapan untuk warga SKKJ sempena Hari Raya ni? Okey, kepada warga SKKJ, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga semuanya bergembira pada hari kemenangan kita ini. Dan semua murid, kepada semua murid, jaga diri ya, bersama keluarga dan hargailah apa yang kita ada sehingga sekarang. Okey, baik. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Sekarang saya bersama dengan guru besar SK Krayung Jaya. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Kamu sihat? Sihat. Saya Nur Idina Abda dari TV PSS Keris. Saya ingin bertanya pasal persiapan raya pada tahun ini, boleh ke? Boleh, insya-Allah. Manakah raya dah dekat? Baju tahun ni berapa helai? Okey, cikgu dah sediakan dalam 3 helai untuk persiapan hari raya pertama, kedua dan juga ketiga. Oh, banyaknya. Kamu berapa helai? Saya 2 je. Alhamdulillah, syukur. Ada juga kan? Okey. Ada ucapan untuk warga-warga SKKJ tak? InsyaAllah ada. Untuk warga SKKJ, cikgu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin atas kesilapan sepanjang kita bersama. Cikgu doakan moga tahun ini raya kita lebih meriah, lebih ceria dan lebih bergembira bersama keluarga, insya-Allah. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Sekian daripada kami dari TV PSS Keris. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri.